bertambah-tambah kesesatan, bertambah penyakit, bertambah gila. Nani? Perlu kita fahami dalam surah Jin ayat 6 tu, wa annahu kana rijalu minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum raqa. Ada serombongan lelaki dari bangsa manusia meminta pertolongan daripada lelaki dari bangsa jin, maka bertambah-tambah kesombongan bagi jin. Dalam tafsiran lain, bertambah-tambah kesesatan. Dalam tafsiran lain, bertambah penyakit. Dalam tafsiran lain, bertambah gila. Kalau Allah dah sebut dalam Al-Quran, memintanya tolong dari manusia kepada jin boleh menyebabkan kesesatan, you rasa boleh? Dalam ruqyah syar'i, bukan namanya kita nak keluarkan jin masuk botol ke, kita nak sembelih jin ke, kita nak bakar jin ke. Dan kalau bicaranya jin pun, bukan kita terlalu kemaruk nak berbual dengan orang. So sorry, kalau you guys cari rawatan yang boleh kontrol jin, masukkan dalam botol dan sebagainya, itu bukan ruqyah syar'iyah.